Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Bukan perkenalkan lagi. Ajarkan Fatir sejarah daripada Melaka. Ataupun Malaysia. Sebab kenapa Fatir tak asing dengan benda ni. Di MDI, Museum Dunia Melayu Dunia Islam. Sebab ada tu orang Aceh yang punya jawatan tu apa? Jawatan, Jawatan di MDI tu kan. Fatir tak tahu lagi tu benda tu apa. Sebab jujur Fatir tahu di MDI sebab Fatir bawa datuk. Kalau Fatir tak bawa datuk, apa tu dunia Melayu dunia Islam tak tahu pun. Betul. Macam inilah Fatir. Senang kita sama-sama tak tahu sebab sejarah lampau tak semua orang tahu. Betul. Macam hari ni Fatir cakap pasal dunia Islam kan. Abang Yus baru dengar daripada Fatir. Iya ke? Sebelum ni Abang Yus walaupun duduk kat Malaysia tak tahu. So, yang penting kita sama-sama belajar tentang sejarah. Ini kan? best. Hari ni kita dekat Melaka. Betul. Melaka dulu memang ada kerajaan Melayu Islam. Rajanya nama siapa? Yang membuka Melaka Melaka ialah Parmiswara sebelum dia memeluk agama Islam. Sebelum agama Islam. Parmiswara. Jadi kita tak nak cerita pasal sejarah tu lagi. Kita cerita pasal sejarah Malaysia dulu. Siap. Okey. Malaysia kalau semua orang tahu merdeka tahun 1957. 1957. Di dataran Merdeka yang Fatir pernah pergi hari tu. PNB Merdeka tu. Bukan dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Yang bangunan dekat Sultan Abdul Samad tu. Betul. Okey, dekat situlah sambutan Hari Merdeka Malaysia. Yang kami pusing-pusing naik kereta listrik. Betul. Betul. Fatir dengan Emma kan. Betul. Tapi jumpa abang juga situ jumpa kat situ. Okey, tapi mantap. sebelum tu selepas tanda tangan kemerdekaan dengan British, Tuanku Abdul Rahman balik ke tanah Melayu. Masa tu belum Malaysia lagi, masih lagi tanah Melayu. Betul. Jadi pengisytiharan untuk tanah Melayu merdeka dilakukan di Melaka. Di Melaka. Okey. Tempatnya ialah di situ. Ini ke? Ini tempatnya. Ini tempatnya. Tempat pelantikannya atau pengisytiharan merdeka. Peresmian. Memaklumkan bahawa tanah Melayu akan merdeka daripada British masa tu. Betul. Okey. Dia isytiharkan dekat sini. Pada tahun 1956 bulan Februari. Kita jalan dekat sana boleh? Nak baca ni apa dia tulis? Nak baca tu boleh. Dekat sana jom. Okey. Sambil jalan sambil kita bercakap. Okey. Okey. Lepas tu Abang Yus dekat mana hari tu? Belum lagi kan? Kita belum wujud kita belum wujud lagi zaman tu. Ramai ni orang nak penggiat sejarah Betul. Sebab dia dah ni. Tapi kalau tengok bangsa asing mungkin diorang lebih suka tengok tempat, suasana, tempat bersejarah. Kalau kita gali sejarah, betul tak? Betul. Apalagi kalau Fatir semua belajar ni Kerajaan Negeri Melaka, info penerangan. Bastion Santiago. Ini panjang ni kalau kita baca. Jom. Okey. Jom. Nanti kita screenshot kita baca. Ini apa ni? Kita belajar sama-sama. Okey, jalan. Mencantikkan. Bismillah. Cantik betul dia punya jembatan kan? Kameramen kan? Sayang. Jalan. Tapi kita tak boleh patah balik. Mungkin ni masih lagi belum siap sepenuhnya. Kan? Mantap. Ini kolam bukan? Dulu. Ini tempat asal. Tapi bagus buat kolam ni. Kan? Dek kan? Sayang kan? Bagus buat kolam. Betul. Dulu sebelum ada bangunan ni, kan? Maknanya masa berlaku pengisytiharan tu, bangunan tak ada. Dulu tak ada. Terus menghadap laut. Betul. Selat Melaka. Amazing lagi kan? Tapi dah ketutup sebab dah dibina gedung. Inilah sejarahnya. Okey. Fatir nak fahamkan. Okey. Letak dia orang duduk bertiga ni kan? Beliau-beliau ini duduk bertiga menghadap daripada gedung ni, bukan? Betul. Gedung ni ke atau gedung sana? Betul. Gedung sana kot. Kalau tengok dia punya ni, gedung ni lah. Betul, gedung ni. Sebab dia ada dua objek. Betul. Ini satu, yang tu satu kan? Dia betul-betul duduk dekat tu. Betul. Selamat datang yang sekarang ni. Di hadapan tu. Betul. Bukan kat situ, dekat sini. Kita diri ni. Tak, dia orang duduk. Di sini. Tak. Ujung sana. Sebab ini kan dulu laut kan? Betul. Betul tak? Betul. Waktu dia ambil gambar, nampak ni dua gedung. Betul. Kalau dia duduk sana, cuma gedung tu yang nampak. Betul? Kan? Betul. Okey. Ini sebahagian daripada cerita sejarah Melaka. Masa pembukaan tanah Melayu. 31 Ogos 1957. Ini kan? Ini hari yang isytiharkan kemerdekaan. Okey, yang isytiharkan beliau-beliau ini ya? Bukan, yang ni. Yang ni? Melakukan kemerdekaan sebab beliau membaca pengisytiharan
kemerdekaan di Bandar Hilir. Ini dia nama Bandar Hilir. Bandar Hilir. Gubernur Melaka. Oh, Gubernur Melaka ketika tu. Okey, ini macam Belanda. Maaf kalau salah. Inggris. Sebab pada tahun 1957, oh ya, sini Inggris, betul. Tanah Melayu dijajah oleh Inggris. Cuma ni dua-dua ni British. British. Dua-dua. Masa tu Belanda dah tak ada, Portugis pun dah tak ada. Cuma British dah jelah. Okey. Cumanya sebagai rakyat Aceh kan, Fatih kan suka sangat bercerita pasal Sultan Iskandar Muda. Betul. Okey. Melaka ni selepas nanti kan Fatih tengok dekat situ kan. Kan ada bukit tu kan. Itu Afamosa. Afamosa didirikan oleh... Yang mana Afamosa? Nanti kita akan masuk. Oh, boleh. Yang ada meriam tadi tu. Apa boleh kita langsung berdiri kat situ sambil bercerita, boleh? Sambil tengok sambil cerita. Itu lagi masuk ke kepala. Betul sebab tak? Ada peristiwa dan tempat. Boleh. Kalau macam ni kita teori saja kan. Okey, jom kita langsung ke sebelah sana, geser transisi yang bagus sikit ya. Let's go. Okey Fatih, sekarang kita berada di Afamosa. Bukit ni. Okey. Cantik cantik. Boleh masuk ni? Boleh. Okey, jom. Okey, yang ni dibina pada zaman Portugis. Oh, ini Portugis yang bina dulu. Ketika Portugis memasuki tanah Melaka. Tanah Melaka, menyerang Melaka, menjajah Melaka dalam bahasa yang muda. Menjajah Melaka dengan bahasa yang boleh kita cerna. Betul. Memang penjajahan kan? Ya, betul. Jadi bahasa yang sesuai penjajahan kan? Penjajahan. Ya. Harus akui kan? Okey. Dia berlaku pada tahun 1511. 11? Okey. Wih, bestnya Abang Yus. Sebab faktor ceritanya Fatis dekat dengan sejarah Aceh. Betul. Jadi Abang Yus nak kongsi sikit. Apa? Selepas berlaku penjajahan British pada 1511, kerajaan Melayu Melaka tumbang, jatuh. Tumbang. Tapi pada masa tu ada satu lagi kerajaan yang mula tengah menaik. Oh, tengah naik atas lah. Tengah naik. Okey, kerajaan tu naik daun. Fatih rasa kerajaan tu daripada mana? Okey, Fatih tebak tebak. Tapi di otak Fatih dah bagi jawapan ni. Tebak. Iskandar Muda, Aceh. Betul. Kan? Masa tu kalau orang kata dalam buku sejarah kan, Iskandar Muda menjajah Melaka. Bukan. Betul. Dia bukan menjajah Melaka. Macam ni lah. Kalau Iskandar Muda menjajah Melaka, ini bukan pasal Fatih orang Aceh bela Iskandar Muda, bukan ya. Kalau Iskandar Muda menjajah Melaka ni dah jadi Aceh dah. Betul tak? Betul. Setuju macam tu? Jadi Iskandar Muda dia berperang di Melaka bukan masa kerajaan Melaka. Dia nak menghalau kerajaan Portugis yang menjajah Melaka. Sebab pada orang-orang Aceh dan orang Melaka, kita serumpun, bangsa Nusantara, bangsa Melayu. Jadi dia cuba nak membebaskan Melaka ni daripada dijajah oleh bangsa asing, daripada sama ada Belanda ataupun Portugis. Tapi dalam kes ni dekat Portugis. Okey. Bermakna berarti Iskandar Muda ni dia punya tentara semua tu memang besar gila Dia boleh usir Portugis dalam macam betul kan? Sama juga Melaka masa zaman kegemilangan dia memang besar daripada segi ketenteraan. Cumanya sejarah barat yang suka merendah-rendahkan supaya kita tak merasa kita ni hebat dulu kan. Betul. Okey. Ini bukitnya sebagai bukit ni pertahanan. Wow. Okey Bang Yus, ini kalau melihat dari bentuk bangunan ni kan, segala macam kan. Fatih langsung kepikiran dekat benteng pertahanan Indrapatra. Okey. Cerita sikit. Tentang Indrapatra. Cerita sikit. Boleh Fatih cerita. Okey, Abang Yus harus datang kat sana. Macam kita hari ni explore ini, kita cerita kat sini ya. Kat sini, okey. Nanti kalau Indrapatra kita kat sana lah. Jom. Okey, jom. Ini ada lagi, bukan ini saja. Atas bukitnya. Ya Allah. Kita tengok apa yang ada kat atas. Wow. Okey. Lari je lah. Ini bukit ni. Okey. Adik ambil sini sikit, dah stop. Macam tu kan. Okey, jom kita ke atas. Ke atas. Dah stop aja dulu. Okey, tadi kita dah cerita pasal kat bawah. Bukit Afamosa ni. Ini Bukit Melaka. Bukit Afamosa di nama British dia dipanggil Afamosa, Kota Afamosa. Kota dia buat nama. Sebagai benteng pertahanan dia. Wow. Sebab dia kan menghadap Selat Melaka. Jadi daripada atas ni, diorang boleh nampak siapa yang nak menyerang Melaka. Betul. Teropong ada teropong dulu kan? Ada teropong juga. Jadi jom kita naik ke atas, kita tengok apa yang ada di atas Bukit Afamosa ni. Bagus. Ya, Fatih betul. nak tanya sekejap. Tadi kan kita awal mula kat bawah tu kan, yang kita nampak yang Abang cakap sebelum ada gedung ni langsung nampak laut kan. Di mana kita boleh berdiri langsung masih nampak laut? Di mana? InsyaAllah kita cuba ke atas. Tak apa, jalan. Di atas nampak laut tak? Nampak sikit-sikit. Sebab ini dah banyak gedung-gedung kan.
Atas gedung tu lagi best. Tapi jom. sebab Fatih kata macam mana nak tengok. Nak tengok laut. Abang Yus kata nak apa? Macam di sky apa? Sky breeze. Kalau boleh nampak sampai ke Sumatera kalau cuaca cantik kan. Yang tu dah ada bangunan moden. Kita dekat hotel nanti ada di tingkat 41 Skydeck. Skydeck. Dekat Skydeck nampak Aceh kan? InsyaAllah cukup masa kita pergi sana. Nanti sayang kita follow sama-sama sana. Jom. Let's go. Okey. Kita dah sampai ke Bukit Formosa. Berpeluh. Penat. Jom kita jalan je. Tak, Fatih tak penat. Fatih tak penat? Tak ni belum keluar. Tengok. Ini yang membuktikan. Abang ni dah berpeluh dah kan? Maknanya sihat. Bukan banyak lemak. Bukan banyak lemak. Nak ke? Nak ke? Sayang kat sini yang. Wih, cantik sayang kat dalam. Sayang kat sini jangan terkena matahari. Wow, amazing. Dia punya ni dekat dalam ni korang boleh baca lah. Dia punya ni kalau nak dibacakan nanti panjang pula. Here under Desenstein Flag Lake Ter. Jom. Kita merapu lagi. Betul sebab ni nama-nama Portugis. Betul. Wih, copyright. Tak apa. Rekam aja nanti abang cakap kuat lah. Inilah antara monumen peninggalan Portugis. Ini yang best views ni dek. Nanti kalau ni foto. siapa yang nak bergambar boleh bergambar kat atas ni. Betul. Okey. Ini apa bang? Dia banyak penjuru. Sini sayang. Mungkin. Mungkin. Minta maaf kalau salah disclaimer mulut awal-awal. Okey. Sebagai orang yang berlatar belakang engineering, mungkin yang ni ini apa? untuk menahan bangunan lama ni daripada runtuh. Betul. Tapi takkan nak buat simple-simple tak cantik kan? Okey, minta maaf diseimbangkan juga. Ini okey lah. Fatih nak tanya Fatih, minta maaf tanya. Fatih nak yang ni yang bersih putih ni apa? Bukan ni okey ni. Ini bersih putih ni. Mesti ada sesuatu ni. Okey, sekilas kan. Okey. Sekilas ni nampak macam kuburan. Betul tak, Dik? Betul? Bukan. Jadi penjara bawah tanah. Betul. Ini untuk apa ni? Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bekas kuburan. Bekas kuburan? Bekas kuburan. Okey, tadi kan Fatih tanya sama Emma kan. Fatih mungkin ada dua ini. Fatih tebak yang pertama kubur. Lepas tu Emma cakap bekas tahanan penjara bawah tanah, kan? Tapi kalau ikut daripada fakta orang sini, ialah bekas kuburan. Bekas kubur. Kubur siapa? Kubur confirm orang Portugis. Yelah sebab tapi dah dibongkar kan kuburnya? Kubur dibongkar. Kubur dibongkar. Tak ada lagi orangnya tak ada lagi kat dalam ni lah. Dah tak ada. Apa namanya? Mana? Mana namanya? Ini kapal yang dulu ni. Best. Best. Ini best sayang. Ambil views. Sebab kalau diukir macam ni, mau 1000 tahun tak akan hilang. Betul tak? Betul kan? Dan penceritaan dia di bawah. Betul. Kalau ni boleh hilang tak ni? Sampai 200 tahun hilang tak ni? Kalau ini confirm tak hilang. Ini bergantung macam mana cara penjagaan. Perawatan dia orang. Betul. Kalau ni tak dirawat pun pasti confirm awet dah ni. Kan? Okey, ada lagi tak ni, Bang Yus? Ada lagi tak? Ada, tapi kalau siapa-siapa nak tahu lebih detail, datang sini kita akan ceritakan lebih detail. Okey, atas ni kan ada banyak view untuk bergambar. Okey. Kita nak fokuskan ambil gambar dulu. Lepas tu kita pamit diri dululah. Sini sayang. Okey, buat tuan-tuan, puan-puan, hari ni kita dah menjelajah Melaka, kan? Khususnya di Bukit Formosa. Peninggalan Portugis yang dibina pada tahun 1511. Wow. Amazing ni orang ambil gambar kat sini. Ramai pelancong-pelancong. Betul. Jadi inilah sejarah harus dilestarikan kan. Betul. Memakna peminat ni tertarik. Betul. Kalau Fatir poin utama mungkin belajar sejarah, poin kedua ambil gambar juga. Betul. Kan? Sebab daripada sejarah lahirnya bangsa. Tak ada sejarah, tak ada bangsa. Betul tak? Mantap. Mari sayang belajar sama-sama sejarah. Okey. Bukan ni je. Semua. Semua aja. Semua orang kena tahu sejarah. Yang tengok video ni jugalah. Terutamanya wajib. Harus tahu sejarah bangsa sendiri. Betul. Supaya kita bangga menjadi bangsa tersebut. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menjadi bangsa yang besar lah suatu hari nanti. Okey, tuan-tuan, puan-puan, Fatir dengan Abang Yus minta maaf bila ada salah-salah kata, ada salah-salah penyampaian sejarah. Macam ni sebab kami pun masih lagi belajar. Betul. Tak apa, kalau apa fakta yang kami bagi salah, anda boleh
tulis di kolom komentar. Kering. Kering. Minum air dulu. minum dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Next kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Let's go.